Kenapa Perlembagaan Persekutuan itu penting? Perlembagaan Persekutuan negara kita ini menjadi undang-undang paling asas. Dan Perlembagaan Persekutuan ini penting untuk semua orang tahu hak mereka. Dan Perlembagaan Persekutuan ini penting supaya semua orang tahu apakah tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab rakyat, tanggungjawab ahli parlimen, tanggungjawab Perdana Menteri, tanggungjawab polis di Raja Malaysia, tanggungjawab kepada Ketua Setiausaha Negara, tanggungjawab kepada Peguam Negara, tanggungjawab oleh Ketua Hakim Negara, tanggungjawab oleh Perdana Menteri, tanggungjawab oleh Yang di-Pertuan Agong, tanggungjawab oleh Raja-Raja Melayu. Semua ini berada dalam Perlembagaan Persekutuan. Masalah dia bila bermula? Masalahnya bermula, Ustaz dan rakan-rakan, apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan perlembagaan. Macam mana contohnya, Tuan Peguam? Contoh. Kita bagi contoh. Mungkin tak berlaku dalam negara kita, tapi contohlah saya bagi. Tuan-tuan dan puan-puan jawab sendirilah sama ada ianya berlaku di negara kita ke tidak. Perdana Menteri yang menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong untuk melantik kabinet, untuk melantik contohnya seorang timbalan Perdana Menteri, adalah Perdana Menteri akan beri nasihat, tuanku akan ikut perkenan nasihat tersebut dan jadilah seseorang itu sebagai timbalan Perdana Menteri. 47 kes DNAA. Kita bercakap benar. Dan rakyat kena faham kebenaran itu sakit. Sembilan 99 saksi beri keterangan. Dah dipanggil bela diri. Dah pun beri keterangan membela diri. Peguam negara dah teruskan kes. Masa Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, Tun Dr. Mahathir, kes berjalan. Masa Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kes berjalan. Masa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri, kes berjalan. Masuk Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yang anda semua di Pontian kasihi, dia nasihatkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, lantiklah dia jadi timbalan Perdana Menteri 1. Kes masih berjalan. Maka pergilah timbalan Perdana Menteri ini ke mahkamah dengan outrider di depan. Turunlah timbalan Perdana Menteri ini masuk dalam mahkamah. Kes diteruskan oleh Peguam Negara. Peguam negara yang sama yang dakwa, Peguam negara yang sama yang menghujahkan, Peguam negara yang sama yang mendapatkan prima facie, Peguam negara yang sama yang soal balas. Timbalan Perdana Menteri belum jadi Timbalan Menteri waktu. Timbalan Perdana Menteri ini dia menghantar 4 surat. Surat ni dikenali sebagai representasi. Apa dalam surat tu? Jangan teruskan kes, alasan kita kukuh, kita tak melakukan kesalahan. Dia tulislah macam-macam. Akhirnya, Tuan Haji, selepas 4 surat diutus, Peguam negara yang nak teruskan kes, Jabatan Peguam Negara yang menghujahkan kes, Jabatan Peguam Negara yang telah mendapat prima facie, panggil bela diri, soal balas timbalan Perdana Menteri tersebut, dia hadir di mahkamah, bagi tahu kepada hakim, kita tak nak teruskan kes. Maka kita nak minta supaya dia dibebaskan tapi tidak dilepaskan. DNAA. DNAA bermaksud esok boleh dituduh kembali. Tunggu sekejap. Boleh dituduh kembali.
Maka apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Maka berlakulah 30 ahli Parlimen UMNO berada dalam genggaman untuk mendapat sokongan. Ingat, 19 November 2022, PRU yang ke-15. Tak ada siapa yang menang majoriti. Ingat lagi tak? Masa atas pentas pilihan raya. No Bersatu, no Anwar, no DAP. Betul? Di pentas satu lagi, kita akan lawan rasuah. Kita akan lawan kleptokrasi. Kita akan pastikan negara ini mendapat kepimpinan yang bagus, yang baik, yang ada reformasi. Tapi demi kuasa, demi kerusi empuk di Putrajaya, itu semua dilupakan. Bagaimana dikaburi kita semua tuan-tuan dan puan-puan? Ini titah tuanku. Unity Government, kerajaan perpaduan. Dari segi istilah dan pemahaman undang-undang, dalam satu kerajaan perpaduan atau unity government, dari segi prinsipal Westminster, kita ambil prinsipal di UK, tak ada pembangkang. Maknanya semua orang bekerja untuk rakyat. Itulah maksud kerajaan perpaduan. Maksudnya semua orang kena dapat peruntukan yang sama. Tapi di Malaysia ni memang pelik. Kenapa ianya pelik? Sebab kita tak berani. Dan minta maaf cakap, kita ikut aja apa orang kata. So itu antara perkara yang kenapa kita kena faham macam mana perlembagaan itu disalahgunakan. Nampak macam betul dia buat, tapi sebenarnya tak logik kalau kita fahamkan. Apa lagi janji dia? Tangkap Azam Baki. Kita nak bawa Azam Baki ke muka pengadilan. Kita nak heret dia. Wish, bukan saja berguling lah. Hampir semua parti politik waktu tu berguling. Hampir semua. Tangkap, 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 tangkap. Sampai sekarang bila nak tangkap ni? Dan Azam Baki, SPRM digunakan sebagai alat. Ada ura-ura. Ada sesetengah ahli Parlimen UMNO nak tarik sokongan. Langkah itulah, langkah Dubai lah, langkah London lah. Semua langkah ada lah. Tapi tiba-tiba 170 juta dijumpai. Senyap. 7-8 hari senyap. Media masa pun keluarlah macam-macam gambar. 170 juta, duit banyak. Satu Malaysia berfikir ni, uish, oh banyak tu 170 juta. Orang dah start kira-kira. Kalau satu beg 1 juta, 170 beg. Contoh. Kan? Lepas tu 17 kilo ke 7 kilo emas. Jongkong emas. Kita pun, uish, takkan disimpan macam tu, duit banyak. Senyap. Tak ada jawapan. Kemudian keluarlah berita. Kita menyokong penuh pentadbiran Perdana Menteri. Daripada orang yang sedang disiasat oleh SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah kita diperbodohkan. Kenapa kita diperbodohkan dengan begitu mudah? Sebab kita tak nak membaca. Sebab kita tak berani nak membaca. Dan sebab kita tak berani mempersoal. Saya sedang membaca satu buku, Voices of Protest. Ini tulisan Mat Salleh ni, 2007 penulisan dia. Mat Salleh ni 3 orang dia menulis, dia melihat pada perwatakan pemimpin-pemimpin hebat dunia. Dan pemimpin-pemimpin hebat dunia ini dalam satu proses untuk memartabatkan negara mereka, bangsa mereka, pegangan mereka, kaum mereka. Mereka akan bermula dengan satu titik. Dan titik itu adalah apabila mereka tidak ingin conform atau mereka tidak ingin mengikuti apa yang kerajaan cakap. Terutamanya apabila kerajaan mula menyatakan dan menghentikan suara pemikiran rakyat.
Ini yang kerajaan sedang buat sekarang ini. Dia ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan ke arah satu haluan saja, tanpa membenarkan tuan-tuan dan puan-puan memfikir, membaca, pergi ke ceramah, masuk dalam TikTok, dengar live. Dan ini yang kita kena lakukan. Kita kena berani untuk melawan. Saya tak cakap mesti hari-hari melawan, tidak. Saya hanya nak tuan-tuan dan puan-puan melawan dengan cara macam ni. Kalau dengar apa yang Fahmi Fazil kata, jangan percaya dulu. Cek dengan sos lain. Kalau dengar apa yang Perdana Menteri cakap, jangan percaya langsung kalau boleh. Tapi kalau nak percaya, percayalah sikit-sikit dulu. Tapi cek balik dengan sosnya. Nepotisme, 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 nepotisme. Ke hulu ke hilir daripada dulu lagi. Tapi jelas sekarang, timbalan presiden binti presiden. Jelas. Jelas. Presiden parti ayahnya. Anak kepada ayah, timbalan presiden. Penasihat parti, isteri kepada presiden, ibu kepada timbalan presiden. Kalau ada mat sabu, dia akan cakap, Anwar tanya kepada Anwar, Anwar bagi tahu kepada Anwar, Anwar lulus kepada Anwar. Itu dululah Najib kepada Najib, Najib kepada Najib. Tapi sekarang dia pusing lah, tapi tak apalah. Abang Mat sedang menjadi Menteri Keterjaminan. Yang saya pun tak pasti jamin tak jamin, terjamin ke tidak, kita pun tak tahu. Tapi itu mungkin untuk kemudian hari. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam satu situasi di mana undang-undang disalahgunakan. Undang-undang itu ada, tapi dia disalahgunakan. Faham betul-betul apa yang saya cuba sampaikan. Undang-undang itu wujud, tapi dia bermain dalam kawasan yang betul ke tak betul ke, boleh ke tidak boleh. Itu maksud saya, samar-samar permainan. Contoh paling mudah adalah seperti mana yang berlaku tadi. Di dalam negara kita, tiada sesiapa yang kebal dari undang-undang. Semua pihak, dari segi undang-undang, dia mesti mendapat kesan yang sama. Dia tak ada sesiapa yang istimewa. Hatta yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu pun ada mahkamah istimewa dia. Dia tidak sama dengan kita dari segi mungkin ke mahkamah ni, kalau kita dituduh nak bawa kes di saman, mungkin tak sama dengan kita. Dia ada mahkamah khas untuk dia. Tetapi Perdana Menteri pun tidak boleh kebal dari undang-undang. Tapi sebaliknya, perkara seperti seolah-olah ingin diperlakukan sebegitu. Ini masa untuk rakyat bangkit. Ini masa untuk rakyat menyatakan benda itu tak betul. Ini masa untuk rakyat mula bersuara. Tetapi kita ditakutkan dengan binatang yang dikenali sebagai 3R ni. 3R, 3R, 3R. Dalam Malaysia, pakcik, makcik, tak ada undang-undang 3R. Ada undang-undang yang hanya membenarkan kita bercakap, bersuara, tapi kalau kita lebih salah bercakap, mungkin kita boleh dituduh. Parlimen boleh buat undang-undang untuk jaga tata cara percakapan kita. Tapi dia tak boleh kata, oh itu undang-undang 3R. Kerajaan hari ini, termasuk dengan PDRM, termasuk dengan Jabatan Peguam Negara, gagal menjelaskan kepada rakyat tentang limitasi had kita untuk bercakap tentang 3R. Tak boleh 3R, jangan sentuh. Tak boleh sentuh raja, tak boleh sentuh religion ataupun agama, tak boleh sentuh race, royalty, religion, pasal bangsa tak boleh sentuh. Tapi kalau kita menceritakan tentang perkara yang betul dalam Perlembagaan Persekutuan, apa masalahnya? Perkara 34
Pasal 3 Perlembagaan Persekutuan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong tidak boleh melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan. Itu undang-undang. Perkara 11 Pasal 4 Perlembagaan Persekutuan. Agama lain, dakwah lain, kepercayaan lain tidak boleh disebarkan oleh bangsa agama lain kepada orang Islam. Itu perlembagaan. Perkara ketiga, Perlembagaan Persekutuan. Agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Itu dalam perlembagaan. Apa nak takutnya? Cakap je lah. Oh tak boleh 3R, tak boleh cakap pasal Islam. Oh tak boleh 3R, tak boleh cakap pasal Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Oh tak boleh 3R, tak boleh cakap pasal hak keistimewaan orang Melayu. Kena berani tuan-tuan dan puan-puan. Berani seperti mana 200 orang itu berani dulu. Pada 1946, bila mereka buat keputusan kita kena lawan Malayan Union. Berani seperti mana kemudiannya 1947, di mana di tanah ini sendiri, Johor sendiri, wujudnya UMNO. Ini fakta, tak boleh seleweng. Tapi apa yang jadi? Yang jadi apabila UMNO itu lupa perjalanan dia. UMNO itu lari dari landasan dia. UMNO itu tinggalkan perjuangan dia demi bangsa, demi agama, demi negara. Dan dia memperjuangkan individu. Kita berada dalam satu keadaan di negara kita, bila ada lagi perjuangan untuk individu. Perjuangan untuk individu itulah yang kita kena buang jauh-jauh. Dan itulah saya nak bawa kepada poin saya yang terakhir. Perlu ada satu pergerakan payung besar di Malaysia sekarang ni. Dan payung besar itu mestilah berteraskan kepada perlembagaan. Maksud saya, payung besar yang kita nak bawa ni mestilah berteraskan Melayu. Tetapi Melayu yang betul. Melayu yang akan faham perlembagaan. Melayu yang akan ikut undang-undang. Melayu yang akan teraskan diri dia di bawah undang-undang asas negara ini. Apakah jenis Melayu itu? Melayu yang akan mempertahankan bangsa dia, mempertahankan agama dia, mempertahankan negara ini dan mempertahankan hak bangsa-bangsa lain. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab perlembagaan negara kita ini merupakan perlembagaan yang terasnya Melayu Islam. Selama ini kita diterbalikkan pemikiran. Apabila ramai yang menyatakan, tak, ini Federal Constitution, ini perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ni untuk undang-undang sivil. Jangan kacau, dia bukan untuk orang Islam. No. Harga dia RM10 je, abang kakak. RM10 je perlembagaan persekutuan ni. Tolonglah beli. Simpan dalam rumah. Buka perkara 3. Buka perkara 11. Buka perkara 152. Buka perkara 153. Buka 4 perkara ni dulu. Kemudian fahamkanlah bahawa bila kita lihat secara keseluruhannya, itulah sebenarnya acuan Malaysia ini ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan payung besar yang kita nak bina ni mestilah payung besar yang tidak akan menepikan hak orang-orang bukan Melayu. Kenapa? Sebab orang Melayu yang betul perjuangan dia, orang Melayu yang betul asasnya, dia akan jaga bangsa lain. Dan formula ini telah berjaya daripada dulu lagi. Dia gagal pada tahun 2018. Akhirnya formula itu tak jadi. Kenapa? Sebab perjuangan UMNO dan perjuangan orang Melayu hanya kepada satu individu. Hanya kerana nak mempertahankan orang yang mencuri.
hanya nak mempertahankan orang yang korup, yang rasuah, yang salah guna kuasa. Tapi kalau perjuangan kita dalam payung besar ini, tak kisahlah di Pontian ke, di Melaka ke, di Negeri Sembilan ke, di Kelantan ke, di Terengganu ke, di Kedah ke, di Perlis ke, di Melaka ke, di Negeri Sembilan ke, di Selangor, kalau payung kita ini cukup besar, parti-parti yang besar memayungi yang kecil. Yang kecil ni jangan pula minta bukan-bukan, ikut saja yang besar. Yang besar tu janganlah nak mengada-ngada hentam yang kecil. Samakan semua. Ambil kekuatan masing-masing. Yang kecil tu mungkin kecil dari segi nombornya, tapi ada kualiti. Yang besar ni mungkin besar daripada nombornya, memerlukan kualiti yang kecil. Garap semua, jadikan satu lawan satu, Anwar akan tumbang. Kerana formula itu dah berjaya 2018. Dan formula itu diasaskan oleh tokoh negarawan negara kita ni, Tun Dr. Mahathir. Apa yang Tun Dr. Mahathir buat dulu? Dia ambil yang kecil, dia ambil yang besar, digabungkan semua. Akhirnya satu lawan satu. Yelah, waktu itu mungkin PAS tak bersama, jadi 3 penjuru. Tapi kekuatan satu tu, dengan NGO-nya, dengan society-nya, dengan NGI-nya, dengan bersatu dengan DAP waktu itu, dengan PKR waktu itu, akhirnya gelombang rakyat itu tergerak sehingga gergasi yang dikenali sebagai Barisan Nasional yang takkan boleh kalah selama ini jatuh, sungkur, rebah. Itu yang kita perlukan sekarang. Satu pergerakan massa rakyat yang dipayungi mungkin oleh Perikatan Nasional, yang mampu membawa semua pihak ke satu arah untuk menyelamatkan negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita berada dalam satu landasan yang amat berbahaya. Bulan 7 ini, Julai ini, di Dewan Rakyat akan ada satu rang undang-undang. Rang undang-undang yang dikenali sebagai Akta Pembaharuan Semula Bandar. Dalam bahasa Mat Salehnya, orang Pontian kata URA, Urban Renewal Act. Perdana Menteri serta Menteri Kerajaan Perumahan Tempatan dan beberapa orang ahli parlimen blok kerajaan telah melabelkan kita-kita ini yang tidak puas hati dengan URA atau tidak puas hati dengan Akta Pembaharuan Semula Bandar, rang undang-undang, melabelkan kami semua sebagai anti pemodenan orang Melayu. Melabelkan kami ini sebagai nak lihat orang Melayu miskin. Melabelkan kami ini sebagai nak lihat orang Melayu miskin duduk di bandar saja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri dan beberapa rakan lain telah melihat draft rang undang-undang tersebut yang latest 26 hari bulan November 2024. Perdana Menteri dan rakan-rakan Perdana Menteri menyatakan, kita jangan risau, kita akan selamatkan orang Melayu. Jangan risau, kita nak modernkan orang Melayu. Jangan risau, kita nak cantikkan bangunan. Jangan risau, kita nak pastikan bangunan tidak lusuh dan sebagainya. Apa lagi mereka buat? Menteri Kerajaan Perumahan Tempatan bawalah satu bas aircon, letaklah semua ahli parlimen dalam tu. Dia bawa pergi ke tempat yang paling, saya tengok tempat tu pun dah macam teruk sangat dah. Kemudian dia keluar dalam media, dia kata kita dah jemput ahli pembangkang tak datang pun. Nampak tak mainan naratifnya? Tapi tak ada langsung diterangkan kepada rakyat apa ada dalam rang undang-undang tersebut. Ni saya ceritakan. Kalau mereka menyatakan bahawa rang undang-undang ini adalah untuk memastikan bahawa untuk bangunan di KL, di kawasan bandar saja, tidak betul tuan-tuan dan puan-puan. Akta Pembaharuan Semula Bandar ni ingat betul-betul. Sebab satu hari nanti kalau kita tak ingat, kita akan terhentak kepala kita. Akta Pembaharuan Semula Bandar kalau tidak dipinda seperti mana dalam draftnya, dia akan ada pertama kawasan-kawasan bandar di mana 10,000 penduduk di atas, atau kawasan pentadbir daerah
pentadbiran daerah yang 10,000 ke bawah. Dan akan kena keseluruhan Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. So pertama, hujah Perdana Menteri dan rakan-rakan Perdana Menteri bahawa kononnya di bandar saja tak betul. Boleh di Pontian kalau nak, boleh. Kedua, kita lihat kepada pengecualian dia. Dia tak boleh kena kepada kawasan-kawasan UNESCO. Termasuklah seperti mana nyatakan tadi, Kampung Baru Cina. Tetapi Reserve Melayu boleh. Dan yang jauh lebih hebat daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang belum diceritakan lagi oleh Perdana Menteri. Apa dia? Maksud pembaharuan semula bandar. Kita dijual dengan idea. Nak cantikkan bangunan, nak cat bangunan, nak letak lift elok-elok, nak pastikan parking cantik, nak make sure semua bersih. Betul. Tetapi pembaharuan semula bandar juga bermaksud tukar status kategori tanah. Ia juga bermaksud cantumkan tanah. Ia juga bermaksud cantumkan bangunan. Ia juga bermaksud boleh mencantumkan bangunan dan tanah sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak baca dan tidak tahu dan tidak ada penjelasan, maka kita akan ikut saja apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri dan juak-juak. Itu masalah paling besar. Dan kalau kita tidak halang perkara tersebut atau tidak buat penambahbaikan, maka kita akan berada dalam satu keadaan yang bahaya. Perdana Menteri dan rakan-rakan menyatakan, oh, ini lawyer ni dia memang tak puas hati dengan kita, dia nak Melayu ni jangan moden. Ketua Pembangkang pun tak puas hati, Perikatan Nasional pun tak puas hati, dia tak nak Melayu moden. Tuan-tuan dan puan-puan, Akta Pembaharuan Semula Bandar ni, dia akan kena kepada seluruh rakyat, bukan saja orang Melayu. Maka bila Perikatan Nasional melawan dan menyatakan, terutamanya PAS, melawan dan menyatakan mereka nak lawan URA, mereka buat itu bukan untuk orang Melayu saja. Mereka buat itu untuk orang India dan Cina, seluruh rakyat. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, maka akan wujud satu keadaan yang menakutkan, iaitu satu peperangan antara kelas. Orang-orang yang kaya akan makin kaya, orang-orang miskin akan makin ditolak dan dipinggirkan. Dengar, orang-orang miskin, bukan orang-orang Melayu miskin saja. Orang-orang Melayu, Cina, India, miskin bandar, tak bandar akan dipinggirkan. Sebab akhirnya apabila berlaku pembaharuan, akan naiklah kos tempat-tempat tersebut. Dan bila naik kos, takkan ada sebarang pemaju yang akan datang dan beri anda benda percuma. Dia akan pastikan anda terpaksa keluar. Berlakulah gentrifikasi dan pengusiran. Dan kenapa kita sampai ke saat ini? Sebab kita berani bersuara. Tetapi keberanian bersuara tidak harus berada di sini. Keberanian bersuara mesti datang juga daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhir sekali saya pohon betul-betul, jangan hanya balik dan tidur sahaja malam ini. Sebelum tidur tu, hantar 1, 2, 3 pesanan kepada grup WhatsApp, grup kampung, grup surau. Pergi baca URA. Pergi baca Perlembagaan Persekutuan perkara 3, perkara 11, perkara 152, perkara 153. Tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali saya ucapkan terima kasih dan akhir sekali terus bercakap, kerana kalau kita bersuara, kita pertahankan hak kita dan akhirnya negara ini negara kita, bukan untuk diri kita saja tapi untuk anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.